kasih kepada KMP Academy kerana memberi kesempatan kepada kami untuk menerima infak pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Infak ni adalah sesuatu yang diamanahkan oleh seseorang. So, hanya yang terpilih sahaja yang menerima infak ni di kalangan orang-orang yang susah ke ataupun yang memerlukanlah. So, infak ni bukan dikategorikan sebagai Al-Quran saja, so banyak jenis kategori dia. Okey, so infak ni bagi saya benda yang boleh dilakukan secara berterusan. Sebabnya contohlah kalau kita memberi Al-Quran, orang yang membaca tu akan mendapat pahala. Ni kan lagi orang yang menderma ataupun menginfakkan Al-Quran pada orang yang memerlukan. Pihak kami menjalankan ataupun memang mewajibkan pelajar membaca Al-Quran sebelum sesi pembelajaran bermula. So maknanya pelajar akan membaca Al-Quran one to one dengan guru. So guru akan betulkan terus bacaan dari segi makhraj ataupun tajwid lah. So secara tak langsung kita dapat melatih pelajar dan menerangkan pada pelajar pentingnya baca Al-Quran untuk kehidupan seharian. Saya mewakili pihak pengurusan sekolah Sri Luqman Hakim mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menginfakkan Al-Quran kepada kami. Moga Al-Quran yang diinfakkan akan kami gunakan sebaik mungkin dan pelajar akan gunakan sebaik mungkin Al-Quran ni dan dibaca seterusnya mendapat pahala untuk kita semua, insya-Allah.